Okey. Kat mana awak salah ni? Akhir. Ini awal ni. Awal satu hari bulan awak kena relate dengan tarikh. Awal yang ni satu hari bulan. Ni satu hari bulan. Atas ni letak apa? Satu hari bulan apa? Satu hari bulan Januari kan? Kita letak Januari 1. Ini Januari 1. Januari 1. Ini pun Januari 1. Amount dia yuran bulan terboleh awal. Awal dia berapa soalan ni? Yang satu hari bulan lah. Satu hari bulan. Yuran belum terboleh awal 360. Yuran belum terima awal 300. So yang ini 300 betul. Yang ini yuran belum terboleh ni 300. Apa ni? Kita tak apa? 360 kan? Ya. 360. Kita kat ni 360. 360. Itu ini 420 400. Yuran belum terima akhir. 420 400 betul? Ini betul. Bank 13400. Ini betul. Total dia kena betulkan. Pendapatan dan perbelanjaan pun betulkan. Okay, format. Yuran ahli, okay, betulkan amount tadi. Ini format betul dah. Yuran belum terima, yuran akhir kan? Kena ambil yang akhir. 420 400. Betul ke? 420 400. Akhir. Yang belum terima akhir 420 400. Ini hasilnya betul juga. 420 400. Betul? Hak ni betul? Okay, hak ni betul. Okay, cuba bagi 80. Betul kan 80? Awak betul. Okay? Ini betul dah. Okay, ini without ada yuran lapuk. Cikgu tunjuk yang ada yuran lapuk pula.